Dari ketinggalan 2-0 hingga jadi pemenang, Persib Bandung luar biasa. Apa benda ni weh? Remontada bro. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Persib Bandung baru saja menyingkirkan Selangor dari ACL 2. Jujur cakap, mentaliti pemain Persib lain macam bertubi-tubi menyerang walaupun ketinggalan dan tak nampak pun satu detik di mana mereka mengalah. Memang masterclass lah dari Bojan Hodak, dan dia juga memasukkan hero Persib Adam Alis yang menjaringkan 2 biji gol. Abang terkejut doh, tak tahulah apa terjadi kepada Selangor. Awal game memang selesa dan main dengan confident, tapi semakin lama semakin tenggelam. Second half memang mengejutkan. Nampak kosong je kat kawasan tengah, macam 3 orang kena kad merah. Yang proaktif menyerang ialah baju biru, manakala tuan rumah pula main parking the bus. Tapi kredit kita kena bagi kepada Izan. Walaupun buat kesilapan untuk gol ketiga Persib, tapi dialah pemain terbaik Selangor hari ini. 8 save penting Izan buat bro. Pendapat korang tentang game Selangor lawan Persib Bandung, komen kat sini.